Masa mula-mula dapat kunci, dinding ni nampak perfect, tapi ternyata banyak tumpukan watermark ni dekat dinding. Saya nak review satu defect yang kita boleh lihat dekat sini. So ni bekas watermark dekat bahagian dinding. Okey, tu macam yang korang boleh nampak. Okey, rumah baru dapat kunci. So bila owner masuk, memang terus panggil kita orang untuk buat inspection. Masalahnya dekat sini, macam korang nampak dah, teruk sangat dengan dekat gini. Sebelum serah kunci tak tengok ke? Sebab yang ni kemungkinan ada dua punca lah, sama ada piping ataupun daripada roofing. So kalau daripada piping, kita dah tolak lah kemungkinan tu, sebabnya daripada tadi kita memang buka air untuk cek dekat sini sama ada dia makin lama makin merebak ataupun tak. Jadi kita dah buka and then tak ada. So kita suspect mungkin roofing dekat bahagian flashing dia ni. Kemungkinan ni saya tunjuk jiran merah. Kemungkinan dekat kawasan flashing ataupun dekat kawasan atas ni, yang tiga segi ni. Saya tak ingat bahasa Inggeris dia apa, bahasa Melayu dia rambung kalau tak silap saya. Kemungkinan bocor daripada situ ataupun daripada mana-mana kawasan lubang ni. Sebab air sekecil-kecil lubang pun dia akan masuk guys. Right? So itu saja saya nak review.